Setiap orang yang mahu kukuhkan kewangan perlu ada sekurang-kurangnya 3 tabung utama. Yang pertama, tabung kecemasan, iaitu simpanan tunai yang cukup untuk menampung sekurang-kurangnya 3 bulan perbelanjaan asas. Fungsinya untuk menghadapi situasi seperti kehilangan kerja, kecederaan atau kecemasan keluarga. Yang kedua, tabung perbelanjaan besar. Di sinilah anda asingkan dana untuk tujuan seperti deposit rumah, pembelian kereta, pendidikan anak atau untuk menunaikan umrah atau haji. Tabung ini dapat mengelakkan anda daripada berhutang setiap kali anda mahu membuat pembelian yang besar. Dan emas adalah instrumen yang paling sesuai untuk tabung ini. Yang ketiga, tabung pelaburan. Dana ini bertujuan mengembangkan aset anda melalui instrumen seperti saham, hartanah atau bisnes. Berbeza dengan simpanan biasa, tabung pelaburan memberi potensi pendapatan yang lebih tinggi untuk jangka panjang. Lengkapkan 3 tabung wajib anda hari ini dan pastikan emas menjadi salah satu tiang kukuh dalam pelan kewangan anda supaya masa depan lebih terjamin dan bebas daripada tekanan kewangan. Untuk memulakan langkah pertama dalam mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.